Okay, first cast fish up. Ni size dia guys, besar weh. Macam toman. Bapak besar guys. Ikan bulan lebih dekat sini. Setelah berapa guys? Dapat weh. Masa ni dah ikan profile tu. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Sekarang ni pukul 6.15 pagi. Jadi aku nak casting cari haruan dekat spot ni. Nampaknya dia baru korek guys, parit ni. Jadi aku hari ni kita akan cuba pakai spinning, pakai set light ultralight je ni. Tak pakai SP warna pink lah. Macam baru korek ni guys. Kita try lah. Harap-harap ada haruan gorgon. Let's go. Let's go. Okay. Hujan pula semalam. Memang belecak lah aku. Lipat dulu seluar ni. Pom-pom belecak ni. Aku rasa banyak boleh dapat ni. Harap-harap lah ada haruannya. Main tepi-tepi je dulu. Oh tu ada. Ada kejar. Okay, first cast fish on. Aku nampak dia kejar guys. First cast. Size segitu. First cast guys. Aku dah cakap. Macam mana buat naik eh. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Size padu. Besar weh. Bapak besar. Nak aku tengok. Besar gila. First cast lagi tu. Mantap. Ni guys, haruan first cast. Besar weh, besar. Tak tengok. Besar. Aku baling dekat sana tadi. First cast kan. Aku baling dekat tepi-tepi je. Jadi masa tarik slow tu nampak dia keluar dari tepi. Jadi aku slow kan main, bagi umpan tu tenggelam lagi. Sampai dekat dia sedut. Mantap weh, besar ni. Besar. Gambol lagi jap. Okay guys, aku pun tak ambil haruan ni. Besar amat. Macam toman. Ni size dia guys. Besar weh. Gorgon. Kita release lah dia. Semoga makan pancing lagi ya. Thank you my friend, thank you. Besar weh, besar. Besar gemuk gitu. Bye bye. Mantap, first cast. Kita cari lagi. Let's go guys, kita cuba cari haruan kedua. Haruan pertama first cast lagi tu. Mantap. Aku pakai SP pink lah guys. SP pink. Jahat tadi dia sedut. Try balik tepi ni. Aku rasa ada lagi kot. Tu betul aku cakap. Ada lagi kat ujung tu. Kita main slow sikit. Okay, makan. Okay, fish on. Ikan kedua guys. Okay, ini kecil sikit.
Aku dah cakap, kita main slow sikit, dia akan ambil punya. Mantap guys ah. Mantap guys, haruan kedua. Selang aku tak tahulah 1 minit ke apa. Pakai SPP kan, mantap. Aku tak nak buat ikan ni, kita lepaskan ya. Okey, semoga jadi gorgon macam ikan pertama tadi ya. Mantap. Bye bye. Yes. Okey guys, kita cuba cari ikan ketiga. Dah 2 ekor dah haruan aku dapat. Padu. Spot baru korek ni memang padu lah. Aku pakai SPP lah. Let's go. Aduh. Pakai SPP ya. Jom. Main tepi-tepi je guys, jangan main tengah-tengah. Alamak, pergi tengah pula. Kebanyakan pagi-pagi dia akan tunggu dekat tepi je. Tunggu makanan dulu. Tak kisahlah, dia tunggu ikan ke, dia tunggu katak ke. Okey, makan. Okey. Oh, ikan nombor 3 guys. Muskas. Ikan nombor 3. Kecil-kecil cili padi. Nah, ikan nombor 3, haruan ketiga. Bye bye. Gila frenzy spot ni. 3 ekor dah guys. Tak sampai 10 minit. Mantap guys, 3 ekor. Mantap. Okay guys, jom kita sambung cari haruan keempat. Sekarang ni situasi dia baling makan. Let's go. Kat tengah ni mesti ada je. Tapi aku main tepi dulu lah. Okay, jom kita maju. Cari ikan keempat guys. Tu lubang sana. Lubang biasanya ada. Oh, aku cakap dah. Oh, lepas. Itu besar tu. Wih, besar wih. Bobui. Itu besar. Itu besar. Tapi tak apa, kita repeat. Memang banyak haruan sekarang. Itu besar. Tak tipu lah. Sini ada. Percayalah. Aku cakap dah. Dia makan tak? Makan. Bagi lu lari. Okey. Oh, besar. Oh, besar guys. Tak tipu lah, besar. Macam toman weh. Oh, besar. Macam toman weh. Oh, macam toman. Oh, besar. Aku tak tipu kau. Kalau parit-parit macam tu mesti ada. Besar. Kalau mahib. Oh, bapuk besar. Besar gila weh. Wih, ikan keempat guys. Nah guys, ikan keempat. Macam toman weh. Wah, bapak besar. Pakai SP pink. Pasal kau pakai set light, ultralight lagi, memang macam toman dia lari.
Besar weh, gemuk. SP pink lah. Jadi ikan ni aku tak nak ambil pun. Aku nak release. Dia macam tu lah guys. Kalau mancing haruan ni, dia lepak ujung-ujung je. Aku nampak macam parit tu. Kita baling kat situ, mesti ada yang menunggu. Okay, jom lepaskan dia. Solid. Lama aku bagi dia makan dia. Okay. Besar weh. Besar. Kau tengoklah saiz aku pegang ni. Besar gila. Besar. Oh, besar weh. Gemuk. Mantap. Let's go guys, kita cari ikan nombor 5. Memang frenzy pagi ni. Sorry lah kat sini bising sikit. Bunyi rumah burung. Let's go. Makan. Okay. Lepas. Tapi tu tak besar. Lepas. Cari. Kan. Kena. Oi, lepas. Oi. Lepas. Tak lekat. Okay. Ya Allah. Hai. Padu dah tu. Tak kena je. Halalah. Okay guys, kita tukar warna SP. Warna hijau. Ekor kuning. Bagi dia nampak ekor dia gede-gede. Gede. Okay, makan. Okay. Laju ya. Laju ya. Okay. Lajunya. Lajunya. Ini setakat ni yang paling laju. Mantap guys. Kita dapat ikan nombor 5. Ini SP hijau, ekor kuning. Macam biasa lah, aku main dekat tepi. Kita pujuk bagi dia keluar. Dia akan lepak tepi je guys. Okay, kita akan lepaskan dia. Mantap. Nah, pergi sendiri. Jalan cari air. Okay, sikit lagi. Mantap. Okay guys, let's go. Kita cari ikan nombor 6 pula. 6. Let's go. Makan. Okay. Oh, besar. Oh, melekat terus. Ya Allah, lepas. Dia masuk dalam kayu lah. Ya Allah, padu tu. Hayya. Woi, sumpah padu yang tu. Laju dia datang ini. Apa boleh buat? Kita cari lagi lah guys. Aduh. Pedih mat, pedih.
Okey, kecil. Ikan ke-6. Curut. Ikan ke-6 guys, saiz curut. Mantap, yang penting strike. Sayang tadi lepas yang besar. Bye bye. Okay. Alah. Bye bye. Woohoo. Let's go guys, cari ikan ke-7. Ke-7, 6 sudah Aku main dekat spot sini pusing-pusing. Tapi banyak yang lepas dan naik banyak juga. Kita cari ikan ke-7. Let's go. Okay guys, kita sampai port seberang. Makan. Fish on. Okay, ikan ke-7. Ikan ke-7 guys. Curut. Ikan haruan ke-7. Curut, bye bye. Okay guys, kita teruskan mencari ikan nombor 8. Let's go. Okay. Fish on. Yeah. Fish on guys, ikan nombor 8. Saiz bujang. Aduh. Jap. Nah. Sabar. Aku nak lepas kau ni. Aduh. Biarlah dia, ikan ke-8. Bye bye. Ya. 8 ekor dah guys. Kita cuba cari yang ke-9. Mantap. Spot sini bahaya guys, banyak anjing. 1 2 3 4 dah kejar. Tapi kita steady lah. Let's go. Kita teruskan mencari. Okey. Oh Allah, hai. Lepas bos. Tak hook up. Hayya. Ada lagi nih. Makan. Ya Allah. Kenapa tak kena? So guys. Macam toman. Okay. Fish on. So. Fighter. Good size lah. Good size lah guys ni. Size fighter. Wih, banyak ikan sini. Ikan ke
9 untuk hari ini. Kena SP guys. Setelah 2 kali lucut dekat tempat situ, nampaknya ada lagi penghuni dah. Ini dia guys, ikan nombor 9. Mantap. Macam biasa guys, macam biasa kita akan lepaskan dia. Semoga membesar dan melahirkan anak-anak ataupun jadi rezeki untuk orang lain makan. Bye bye. Mantap. Okay guys, let's go guys. Kita cari ikan nombor 10 ah. Ikan nombor 10. Ada. Ya Allah, lucu. Tak solid guys. Tak solid. Aduh. Auto release ikan ke 10. Auto release guys, ikan ke 10. Curut. Auto release. Let's go, let's go. Kita mencari ikan nombor 11. Mantap. Ada. Hai, dia lepas. Dia buang balik. Lompat dia. Dia kecil lah. Okey, makan. Ya Allah, lama aku bagi. Tak kena. Curut. Okay guys, habis dah mancing guys. Sampai pukul 9 lebih. Dapat 10 ekor haruan. Mantap. 10 ekor yang lucu memang banyak lah. Tak tahu sebab apa. Lama tak mancing haruan kot. Okay guys, balik dulu. Bye bye. Assalamualaikum.